Selamat tahun baru 2026 bang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Tahun ni Kak Yang start dengan pakai baju merah, tudung merah. Yes. Seperti biasa, Kak Yang nak kongsikan resepi-resepi yang menarik. Macam-macam lah, ada yang senang, macam-macam. Ada macam-macam resepi, macam-macam warna, macam-macam rasa. Jadi tahun 2026 ni, insyaAllah Kak Yang akan kongsikan banyak lagi resepi-resepi yang menarik. Doakan ya. Hari ni Kak Yang nak kongsikan ayam masak kerisik. Jadi kerisik tu yang mendatangkan rasa, lain rasa dia. Walaupun macam rendang tapi rasa dia lain sebab kerisik tu lebih sikit. Okay, nak masak ayam masak kerisik ni kita perlukan bahan-bahan inilah. Bawang, halia, kunyit hidup, bawang putih dan juga lengkuas. Kalau rasa ni semua memang dah padu lah. So kita nak kisar bahan-bahan ni. Okay, kita nak masukkan bahan-bahan ni semua ke dalam chopper. Lagi banyak bawang. Ya Allah, jatuh-jatuh Kak Yan. Lagi banyak bawang, lagi bagus. Bila kita masak ala-ala macam ni, ala-ala rendang semua, bahan-bahan ni kena ada dan juga kena banyak. Macam ni lah bawang, halia. Saya banyak ni bawang sebab ayam tak banyak sangat ke? Ayam tak banyak. Ayam beli seekor tapi ayam dia kurus betul lah. Tu Kak Yan guna seadanya. Tapi ni memang untuk satu ekor ayam lebah. Besar pun boleh sebab banyak ni. Kak Yan, kalau kunyit tu ganti dengan kunyit serbuk boleh? Boleh. Keras. Galanggal. Banyak galanggal dia. Banyak, lebih sikit. Halia dengan ni lebih sikit. Okey, masuk semua bahan-bahan ni. Kita nak kisar. Kita mula masak. Lepas tu boleh masak dah. Nak tengok macam mana lah Kak Yan masak ayam masak kerisik. Dia ada teknik dia Kak Yan. Ya. Ayam masak kerisik ni dia adalah makanan lauk pauk orang dulu-dulu juga. Dia bubur kerisik lebih. Ada orang buat rendang, ada bubur kerisik kan. Jadi lebih kurang. Tapi kita nak balancekan rasa-rasa ni. Jangan kerisik tu tenggelam lah macam tu. Jadi wangi kerisik, lemak kerisik ada dalam masakan ni. Kita bertumis ya. Ini bertumis. Jadi kita kena bubur minyak. Minyak sekadar nak bagi dia wangi. Lebih sangat nanti sebab ada santan. Nanti berminyak-minyak pula jadinya. Okay, kita masukkan bahan-bahan yang kita masuk dalam chopper tadi lah. Okay, bila kita tumiskan dia cepat wangi. Lagipun dia menjimatkan masa lah. Tapi jangan sangat banyak sangat minyak ni. Macam ni okey, kering-kering je. Seadanya. Keluar bau dah. Kita masukkan cili kering kisar. Tu dia. Okay, kita masukkan serai dulu. Biar serai ni keluarkan. Serai ni dah terketuk dah ni. Mana Kak Yang ketuk? Ketuk lah sikit dah. Jadi biar dia masak lama dengan cili ni. Bagi serai ni keluarkan mesra dan keluarkan bau lah. Kita tunggu dia garing sikit. Color dia cantik bang sebab ada kunyit dan juga cili kering kisar. Lepas tu dah nampak kan dia dah apa bang? Ada lubang-lubang tu lah, maknanya dia dah mula garing. Kita masukkan ayam. Ayam Kak Yan ni kecil jadi boleh masuk, tak payahlah masak lama sangat. Masuk kaki-kaki tu, collagen. Kacau. Kacau. Bagi sekata semua. Sedap nampaknya bang. Simple. Untuk masak ayam masak kerisik ni, Kak Yan guna air asam jawa. Kalau tak ada asam keping pun boleh. Dan kacau. Okey, kita bubur santan cair dulu. Kalau bubur santan cair kita boleh masuk awal-awal. Nanti bila kita masuk santan pekat, jadi keseluruhannya jadi cantik. Dia ada dua jenis santan. Orang dulu selalu masak macam ni. Awal-awal bubur santan cair biar dia mesra dengan santan cair. Macam ni tak kacau pun tak apa.
Bila masuk santan pekat, hujung-hujung tu pekat dia cantik, pekat dia pekat. Macam Pekat tu. dia sedap. Ya. Okay, kira ayam ni dah 3 suku masak, kita masukkan santan pekat. Kalau pekat tu memang kena pekat lah. Tengok. Okey, kita tak masuk lagi garam. Masuk garam. Lepas tu kita masukkan daun limau. Kita cari lah. Kat tengah ni kan kadang-kadang dia pahit, kadang-kadang tidak. Okey. Lepas tu kita cari-carikan juga Daun kunyit. Cari-cari je. Kalau cari-cari ni lagi sedap manis. Okey, kita kacau tengok macam mana. Ini macam-macam resepi ni kadang-kadang kita tak tahu nak masak apa, boleh buat yang ni. Dia dah mendidih dah ni bang. Okey, bila dia dah mendidih macam ni, kita masukkan kerisik. Kak Yan suka masuk ujung sebab kalau awal-awal dia suka melekat. Macam tu. Banyak kerisik kan? 3 sudu besar macam tu. Kerisik kena kerisik yang Bagus. sedap. Buat orang dulu-dulu malas nak masak ni sebab malas nak buat kerisik. Sekarang kita boleh beli kerisik. Bila bubur kerisik ni, color dia akan tukar, bau dia akan tukar, rasa dia pun akan tukar. Kita tunggu macam mana nanti. Kalau tak cukup rasa kerisik, tapi kena balance lah dengan rasa pedas, rasa masam, rasa masin. Kita nak rasa macam mana rasa kat kuah dia dulu. Santan ni belum masak lagi ni. Kita kena rasa dulu masin dengan rasa kerisik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap bau kerisik. Rasa apa ya? Dia bukan rasa rendang sangat tau. Dia ala-ala rendang ke rendang tok sikit. Rasa rendang tok tanpa rempah. Tengok kita punya ayam dekat-dekat bang. Rasa Sekali pada dia. Color dia macam ni. Kalau rasa nak kering lah. Tapi memang dia berkuah sikit. Dia berkuah sikit. Jadi masak dia senang. Masak hari-hari boleh, masak hari raya boleh. Makan dengan ketupat pun sedap ni bang. Betul. Betul? Jadi dah siap dah. Ayam dah masak. Rasa okey. Jom kita hidangkan. Okey. Kita nak hidangkan ayam masak kerisik. Cantik rupanya. Ada bau limau, ada bau daun kunyit bang. Betul. Jadi wangi kerisik tu sedap betul. Berasap-rasap kita kat ni. Berasap-rasap. Macam itulah berasap-rasap hati kita nak makan dia. Pekat, cantik, likat. Kita hiaslah sikit-sikit. Nak bagi dia lawa lagi. Puas hati kan masak macam ni. Sedap. Inilah dia ayam masak kerisik. Ada juga ayam masak kerisik wangi. Sebab memang wangi. Bila kerisik dia, kita lebih-lebihkan. Tapi jangan rasa kerisik banyak sangat. Kita balancekan dengan bahan-bahan dia. Okey, cuba resepi ni. Kita jumpa lagi di video masakan yang akan datang. Dengan resepi-resepi yang menarik. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih.